Esok ada orang nak melawat. Jom kita masuk. Kita masuk ikut tepi ni lah. Masuk kaki. Blok 16. Ada sunflower. Blok 12 lagi lah lawanya. Blok 12 lawa. Lawa lah. Blok 12 lagi lah lawa. Tengok, rumah ni. Orang jaga 13 buat. Boleh gerak pintu ni. Tak boleh. Dia pun buat kesah itu kan. Kalau kabut yang nak paksa tahun lepas. Tahun berapa tahun? 2 tahun. Cantik ni. 2-3 tahun dah. Jom kita tengok lagi ada apa. Ni pokok apa tadi? Pokok Periuk kera. periuk kera. Kan ingat dalam majalah 3 ada dia orang bubuh pulut. Oh, bau pulut dalam ni kukus. Sebab ketupat periuk kera. Periuk kera. Akhirnya selalu ke ni? So, kita tengok. Cantik. Ni pokok daisy. Baru beli semalam. Petang semalam baru Petang semalam baru beli. Ni pokok apa? Kekwa. Kekwa. Ni 1, 2, 3 kekwa. Yang tu daisy. Tu satu, dua lagi tu. Ni? La ilah. Tu cabai. Cabai kat sini. Cabai yang tu. Letak sini. Tu elok dah dia letak sini. Oh, dia elok dah. Pasal dah habis beli satu lagi kot ni. Yang ni menarik. Yang ni menarik yang ni. Ayam apa tadi? Ayam. Balungan ayam. Alah, yang kan ada dekat kepala ayam jantan tu. Ayam. Tak tahu lah orang kot. Kadang dia pun sebut lain kot. Yelah bahasa Inggeris. Kita orang biasa. Balung ayam tu cakap orang belah utara sana kata balung ayam. Balung ayam. Lepas tu apa lagi? Alah tak ada yang pelik-pelik. Habis dah.